Ada yang barunya macam ada lampu kat belakang. Oh tu lah lampu lah apa. Tambah lampu kan. Ha. Hi guys, apa khabar semua? Hari ni aku nak test intercom yang aku baru dapat tu kan. Tu dia. Wih, cantik ke benda ni? Neat lah, aku suka. Intercom SE nama dia. Okay, sekarang first benda yang aku nak try dekat benda ni is, okay, aku try play lagu Dengar tak? Lagu apa ni? Skip lah. Lagu The Weeknd lagi. Oh, korang, kalau korang boleh dengar ni memang nice lah. Sebab aku dengar kuat gila ke dalam ni. Okay, aku pause je lagu ni. Okay, by the way, selain daripada play lagu, dia boleh FM juga, tak silap aku. Yelah, macam yang aku review tu kan. Review pula, yang macam aku unbox tu kan. Station radio lah. Lagu Asmara Dana. Dengar kan? Boleh dengar radio. Buat sikit lah. Oh, pasal mengundi kan? Kau dengar? So basically ini FM radio lah. Boleh tukar tapi aku tak explore lagi macam mana nak tukar station, nak save station dia kan. Tapi it works lah, boleh dengar lah. Apa benda bunyi apa ni? Oi, ada orang call. Sekejap, boleh jawab tak? Hello? Hello, salam. Sayang. Dekat ni ada on the way nak balik ni. Tak hujan. Lampu merah. Okey, lampu merah ada jalan lah. Tak, saya atas motor ni. Lampu merah lah, lampu hijau. Lampu hijau. Oh, situ dah hujan. Okey. Kau tahu kan, saya tengah test intercom ni dekat atas motor ni. Oh, okey. Nanti balik lah saya buat spaghetti. Okey. Okay, salam. I love you too. Okay, bye. Okay guys, macam yang korang nampak ni, tiba-tiba out of the blue, tiba-tiba wife aku call tanya aku kat mana. By the way, dia boleh, macam aku cakap yang masa unboxing tu kan, dia boleh jawab call tau. And aku pun boleh call orang. Now aku pun tak tahu macam mana nak call lah. Aku rasa boleh kot call orang macam tu. And jawab call obviously boleh, macam aku jawab tadi tu kan. Memang nice lah. Tak payah pegang phone pun, dia connect via bluetooth tu kan. Aku rasa kat sini memang menyenangkan aku lah. Dari mana? Daripada tempat kerja, nak balik rumah. Apa? Tak, aku kerja kat sini. Ni nak ke mana ni? Ni aku nak balik rumah ni. Rumah mana? Dekat Gombak. Standard je lah. Apa? Aku standard je lah. Sama je, standard juga. Ni aku tengah buat video test intercom ni. Yang boleh cakap kat dalam ni kan. Kita kena test sendiri lah. Apa dia? Kena buat lekat sendiri lah. Dia ada bagi semua. Satu set semua dia bagi. Ada yang barunya macam ada lampu kat belakang. Oh tu lah lampu lah apa. Tambah lampu kan. Gini? 39. Tak, ini 200 je. Tapi aku dah buka airbox lah semua. Tu bunyi lain sikit tu. Okay bro, bagi ya. Okay guys, aku boleh terjumpa dengan peminat pula. Dia tak kenal pun aku. Okay, berbalik pada yang tadi tu, intercom ni memang nice lah. Memang aku akan beli lah. Menyenangkan aku sangat-sangat lah. Sebab daripada dulu aku nak jawab phone dekat atas motor, tapi susah gila search pasal intercom. Aku tengok ramai orang pakai intercom. Benda bluetooth intercom ni kan, tengok wah, ada. Dah boleh menyenangkan pengguna-pengguna motor lah. So
So by the way, ada lagi satu je feature yang aku tak try, connect intercom ke intercom. Itu je lah yang aku tak try. For now lah. Feature dia, satu aku dah try MP3, boleh play lagu daripada handphone lah. So, kena connect dulu biar Bluetooth lah. Satu lagi aku dah try FM radio boleh, dapat play ni kan. Dapat play pula, dapat dengar. Dapat call, boleh dapat receive call lah. Aku tak pernah try lagi kan nak call keluar, tapi aku rasa kurang dah. Kalau boleh receive call tu, mana yang boleh call lah keluar kan. Hal lah. So aku dah try connect dekat rumah, connect dengan intercom sendiri, intercom yang sama jenis lah dengan ini kan. Boleh, memang sound dia memang tak ada hal, memang clear gila, crystal clear gila dengar. So nanti video yang akan datang ni aku akan test dengan intercom tu sendiri, dan mungkin dengan intercom lain. Dia boleh connect ke tak, dengan brand lain maksud aku lah. So guys, aku rasa sampai sini vlog ni. Oh by the way, hari ni hari Sabtu, aku kena bekerja. Biasa lah tu. Macam biasa, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao. Gila ke? Aduh, hai.